Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami merupakan kumpulan yang terdiri daripada Nordi, Halil, Hafiz, Khairil dan Syedden. Kami akan membentangkan topik berkaitan undang-undang dalam komunikasi dan penyebaran maklumat palsu di Malaysia. Sebelum itu, kita saksikan video pengenalan tentang berita palsu secara ringkas. Dalam era digital masa kini, dunia bergerak tanpa sempadan. Maklumat kini berada di hujung jari setiap individu. Namun, tidak semua maklumat yang diterima adalah benar. Maklumat palsu boleh tersebar hanya dengan satu klik. Tanpa semakan, ia mudah dipercayai dan dikongsi. Keadaan ini boleh mencetuskan kekeliruan, panik dan salah faham dalam masyarakat. Inilah pembentangan bertajuk Kesan Penyebaran Maklumat Palsu dan Implikasi Kebebasan Bersuara di Malaysia. Seterusnya, selepas ini kamu akan mendapat penerangan yang lebih jelas tentang tajuk ini. Sila beri perhatian. Okey, hari ini kita nak kupas satu topik yang sangat-sangat penting dalam dunia digital kita sekarang, berita palsu. Dan lebih spesifik lagi, macam mana undang-undang kat Malaysia menangani masalah ni. Jom kita selami bersama. Cuba fikir balik, pernah tak anda sendiri terjumpa atau lagi teruk tertipu dengan berita yang macam tak betul je ni? Benda ni ada kat mana-mana tau, dan ia memang direka khas untuk pancing perhatian kita. Soalannya, sejauh mana kita terdedah sebenarnya? Selalunya, ia bermula dengan tajuk berita yang gempak macam ni. Konspirasi terbesar abad ini. Tajuk macam ni memang sengaja dibuat untuk buat kita rasa ingin tahu yang meluap-luap sampai kita terus klik tanpa fikir panjang. Atau mungkin yang jenis bermain dengan harapan. Siapa yang tak nak duit bantuan kan? Nampak macam berita baik, tapi inilah taktik paling biasa digunakan untuk menipu. Kadang-kadang sampai boleh curi maklumat peribadi anda. Dan yang paling bahaya sekali, berita yang sengaja direka untuk cetakkan panik. Mesej macam ni boleh merebak lebih laju daripada api, menyebabkan ketakutan dan huru-hara dalam masyarakat kita. Jadi, jelaslah kan, benda ni bukan sekadar gangguan kecil-kecilan. Penyebaran maklumat palsu ni dah macam satu wabak, satu ancaman digital yang serius dan kita kena faham betul-betul apa sebenarnya yang kita sedang hadapi. Secara ringkasnya, berita palsu ni bukan satu kesilapan. Tak. Ia adalah maklumat yang sengaja direka dengan niat jahat untuk menipu. Tujuannya pun jelas, nak timbulkan panik, kekeliruan dan yang paling menakutkan, ia berpotensi menggugat keharmonian negara. Tapi, nasib baik kita tak hadapi ancaman ni dengan tangan kosong. Malaysia sebenarnya ada beberapa lapisan undang-undang yang berfungsi macam perisai kita dalam pertempuran digital ni. Ada 3 akta utama yang selalu diguna pakai. Pertama, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ini ibarat senjata utama kita untuk kawal kanduan palsu online. Kedua, Kanun Keseksaan, yang ni pula untuk jenayah yang lebih serius, yang boleh kacau bilaukan ketenteraman awam. Dan ketiga, Akta Hasutan 1948, yang lebih fokus untuk tangani isu-isu sensitif berkaitan kaum dan agama. Dan siapa agaknya yang bertanggungjawab untuk menguatkuasakan semua ni? Inilah dia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau lebih dikenali sebagai SKMM. Merekalah barisan hadapan kita dalam perang digital ini. Ini bukan cakap-cakap kosong tau. Benda ni betul-betul jadi kat Malaysia. Dan kes ni tunjukkan betapa seriusnya akibat bila kita kongsi benda yang kita sendiri tak tahu betul ke tak. Cuba bayangkan, RM5,000. Duit tu boleh hilang sekelip mata hanya dengan satu klik je. Nampak macam benda simple kan kat alam maya, tapi akibatnya kat dunia nyata memang betul. Okey, kita dah ada undang-undang, kita pun dah ada badan penguat kuasa. Persoalan yang paling penting sekarang, adakah semua ini betul-betul berkesan? Jom kita tengok apa impaknya setakat ni. Berdasarkan kajian, nampaknya jawapannya adalah ya. Ia memang membawa kesan yang positif. Undang-undang ni terbukti dapat bantu kawal penyebaran berita karut, ia tingkatkan kesedaran orang ramai, lindungi maruah individu daripada fitnah dan yang paling utama, ia bantu jaga kestabilan negara kita. Apa yang menarik kat sini ialah psikologi di sebaliknya.
Senang cerita, bila orang tahu ada akibat yang serius macam denda atau penjara, kalau sebar benda tak betul, mereka akan fikir 2-3 kali sebelum tekan butang kongsi. Ia macam wujudkan satu tapis secara automatik dalam diri. Walaupun kita nampak berada di landasan yang betul, perjuangan ni masih belum tamat. Teknologi sentiasa berubah, taktik penyebar berita palsu pun makin licik. Jadi, pendekatan kita pun kena sentiasa berkembang. Apa langkah seterusnya? Ada 4 langkah penting yang digariskan. Nombor 1, pendidikan. Kita kena ajar masyarakat cara jadi pengguna media yang bijak. Nombor 2, kerjasama dengan gergasi media sosial. Nombor 3, penguatkuasaan kena lebih tegas supaya jadi pengajaran. Dan yang keempat, kempen kesedaran kena buat secara berterusan, bukan bermusim. Ini membawa kita kepada satu persoalan yang sangat penting. Kalau semua langkah ni perlu diambil, atas bahu siapa sebenarnya tanggungjawab ni? Adakah ini kerja kerajaan semata-mata? Carta ni bagi jawapan yang cukup jelas. Walaupun kerajaan memang pegang peranan terbesar, tapi cuba tengok tu, pengguna media sosial. Maknanya kita semualah. Kita pegang 30% tanggungjawab. Industri media dan NGO pun ada peranan masing-masing. Jadi, mesej utamanya sangat jelas. Melawan berita palsu ni bukan kerja satu pihak je. Ia adalah satu tanggungjawab kolektif. Ia memerlukan kerjasama padu daripada kita semua, setiap lapisan masyarakat. Dan semuanya bermula dengan kita. Jadi, saya tinggalkan anda dengan satu soalan mudah yang perlu kita tanya pada diri sendiri setiap kali nak tekan butang kongsi. Sebelum aku kongsi, aku dah semak dulu ke belum? Fikirkanlah. Maklumat adalah kuasa. Namun, tanpa kebenaran, ia boleh menjadi ancaman. Pilihan di tangan kita untuk menyebar kebenaran atau membiarkan kepalsuan berleluasa. Sekian sahaja pembentangan kami. Terima kasih atas perhatian anda.